Okay, kenapa korang set up motor korang rosak cepat daripada member? Okay, ni aku explain sikit lah. Kebanyakan daripada kita main motor tapi tak faham apa tu set up. Maknanya sebelum kita pasang tu ataupun pomen pasang, pomen ataupun sendiri kita tak faham apa yang kita nak pada jentera kita tu lah. Contoh kalau kita nak modify daripada spek 57 standard tiba-tiba nak pergi ke 63. Okay, ramai tak faham sebenarnya compression ratio ataupun kelembutan sesebuah enjin tu bergantung pada setup. Banyaknya orang nak buat 63, dia tahu nak laju je ataupun dia tahu nak kuat je, nak menang, nak duduk depan, tapi dia tak faham apa itu ketahanan ataupun cara penggunaan. Kebanyakannya orang sebenarnya salah. Dia sebenarnya nak pakai motor untuk pergi kerja je, modify untuk pergi kerja, nak ada power sikit, tapi disebabkan mungkin salah cakap ataupun salah faham daripada pomen ataupun setup sendiri yang membuatkan lifetime ataupun durability, ketahanan motor tu jadi pendek. Patutnya boleh tahan 3-4 tahun. Spek 63 biasanya kita cakap 3-4 tahun selamba je, tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok ada juga yang setup bawah 6 bulan dah rosak, dah jam dan sebagainya. Okey, ni bergantung juga kepada setup. Contoh kita panggil satu setup lah, kita ambil daripada head, daripada potting head ni kita boleh tahu penggunaan head tu, kita nak potting tu besar mana, adakah sederhana ataupun besar. So ia juga bergantung pada compression ratio. Kita kena counter sekali dengan camshaft. So benda ni yang kita kena ketengahkan ataupun kita kena faham sebelum kita modify motor tu ataupun kita nak beritahu pomen apa yang kita mostly daripada kita hanya nak pergi ke bengkel, kita cakap saya ada 1,500 nak buat spek 63, tapi kita tak explain penuh dan kebanyakannya pomen akan anggap kita nak modify motor ni nak laju, tapi kena faham bila laju ataupun kita set up yang lebih kuat, lebih keras, lebih cakap tu lebih tinggi lah dia punya stress, motor tu kuat tapi ketahanannya makin kurang. So kat sini bagi tengok video ni saya nak beritahu sikit lah sebenarnya setup ni ada lembut dengan keras. Maknanya keras maksudnya torque dia tinggi. Okay? Torque dia tinggi maknanya kalau daripada bawah tu start motor je masuk G1 nak pulas tu motor kita macam nak terangkat macam jet roll, sedangkan 63 ada satu lagi motor dia agak slow, agak lembut. Bawa motor G1 tu nak pulas pun macam low je, macam nak kena pulas slow je, nak pulas mengejut dia macam tak boleh nak go, ataupun masa starting pick up tu dia kurang. Kalau starting dengan member pun member boleh pergi dulu. Okay. So kat sini saya cakap pada korang yang nak tahan lasak ataupun nak jaga duit poket lah. So saya nasihatkan ambil lah setup ataupun compression ratio yang rendah. Bila compression ratio yang rendah kita pun kena padankan dengan cam yang rendah supaya motor tu tak terlalu berat. Sebab kalau kita pakai compression ratio yang rendah ataupun kita panggil CR rendah, pakai cam yang tinggi, motor kita akan bobok ataupun susahan nak bawa tu memang tak selesa. Okay, so kesimpulannya kat sini sebelum kau modify motor tu orang kena ada knowledge dan pomen pun kena ada knowledge. Tak guna salah seorang ada knowledge. Maknanya pomen tak ada knowledge tapi korang tak ada knowledge ataupun korang ada knowledge, pomen tak ada knowledge. Dulu kena faham korang nak setup yang untuk tahan lama dan pomen pun boleh buat apa yang korang nak. Right. So tu saja daripada saya. Kalau korang tak tahu mana tempat korang nak modify dan dipercayai, weh je. KM Bercerai 10 sampai pukul 6 pagi. 9 pagi apa dia? Sorry. Last kali. Pada korang yang tak jumpa bengkel yang korang percayai ataupun korang confident, datang je AMW Ceras. Bengkel saya sendiri kat sini 10 pagi sampai 6 petang, Isnin sampai Sabtu. Modify, repair, tuning, service, dyno. One stop semua dekat sini. Apa tunggu lagi? Datang sekarang. Fly baby.